Okay, bismillah. Bila dulu. Sekarang kita tengok Okay, efek okay, nombor okay, apa. okay. Nampak kan? Dia tulis kat sini efek nombor 2. So, efek nombor 2 tukar gerak sama-sama. Tukarlah. Kan efek dia tukar jadi blizzard. Faham tak? Cuba baca efek dia. Masuk dalam deck je, zone kalah terus. Lepas tu ni, kad ni masuk dalam. Kalau apa, 4 darab nak tukar, ni masuk kat bawah. 4 Blizzard darab masuk kat tengah. 1 kan? Ya, tak ada. Tak pasal. Pen. Dia tu kan. Silakan. Speed tambah 100. Jadi berapa? Ada. Tadi dah attack 40, 120. Apa tadi nama? 220. Pendek je. Nama ISAAC. I S S AAC. AAC. Yo, Isaac. Lepas tu efek dia, kalau jika bacakan. Jika menang kosong pertama, adakan semua teks kecuali sokong. Tak ada. Apa efek dia, kalau contoh menang kosong pertama, awak ambil semua kad yang dalam ni, letak dalam ni. Tapi sekarang kan tak ada kan, so efek tak jalan. Lepas tu efek kedua dia pula, kalau kalah kosong pertama, saya yang dapat alihkan satu kad daripada sini masuk ke zone menang. Tapi pun tak ada juga. So efek dia tak jalan juga. So sekarang kita terosok. Kalau dah lepas round pertama, kalau ada kat sokongan boleh duduk. Kalau ada. Satu. Tahu kan apa menang nak lawan apa? Okey. Satu sama. Dua. Seri. Tiga. Melekat-lekat ni. Okay. Apa dah nasib aku ni? Tahu kan air menang lawan api. Air menang lawan api, api menang lawan api. Seri. Silakan. Tak boleh tukar. Baik, tukar. Menarik. Okey. So ni saya ambil dah efek ni 100. Okey. So 280 lah. Saya attack 2 lah. Satu enam. Saya attack 2. Saya 2 kali tak. 2. Efek tidak berkesan dan tak boleh pakai kad sokongan. Kita terosok. So yang ini, abang saran sekali awak mati, awak serang 2 kali baru awak mati. Okay? Dia tengok HP dengan attack. Kita 18 kan, ngam-ngam. Okay, so. Satu, abang nak gunakan sokongan. HP tambah 100. So tadi serang 1-2 kan. Nyawa tinggal 18. Tambah nyawa tinggal 18, nyawa tinggal 80. Tambah 100 jadi 18. So awak kena serang lagi 2 kali. Okey. 2, Ni pilih 3 kad. Takkan di deck kalah. So buang semualah basically. 1. Okay, 18. So 2 1. Okay. Alah. 2, 3 Okey, silakan. Tukar sama-sama. Kita berdua efek tukar. So abang saya Okey. Nova tak ada Ambil dalam terus. Ini yang sebelum ni. kita dah sama-sama tengok deck kan. Opponent kena potong. 1 4 darab 5 6 4 darab 6 4 7. Efek dua-dua jalan. Okey. Lepas satu.
Sokongan. Silakan. Satu. So naik 200. So tak habis satu juga. Kan? Dua. Lagi satu, nyawa awak lagi satu. Alah. 6. Tiga. Rasa efek dia jalan. Uish. Awal yang Nadim. So tukar je lah tu ha. Awal yang pakai blizzard santai lu. Dari design kala abang dengan awak. So 1-2. 1-2. So dia tambah. So Ada 1, 2 kalau menang atau seri dalam kosong adakan satu set dari dia. Okey. Kalau abang menang ataupun kita seri, ini masuk dah ni. 1. Okey, betul. Tapi kenapa abang tu saya menang? Sebab tadi ada kat sebab tadi abang pakai kat sokongan. Kat sokongan kalau dah pakai memang terus tak ada benda kalah. Dia zone kalah. Kiranya dah pakai lah. Okey. 1-4. Kau mati terus. Kelakar lah kita ni. 3-3. Lagi sekali. Bukan. 3-3 tak masuk 3-3 ni. Oh ya, yes. Ni 1-1 lah. Shot. Menang. Apa awak dah dapat 1 poin lah. Okey lah. Awak ambil 2 kad dalam deck. Ambil je. Okay. Diri sendiri dulu lah jalan. Tukar lah. Tukar tutup. Ini Nanti baru saya ambil. effect dia tukar jadi ice. Tukar lagi jadi blizzard. Okay, Saya ambil dah. tahu kan effect blizzard? Tidak. Jom. Betul. Oh, dah keluar ya. Dah keluar. Aduh. Satu lagi. Satu lagi. Menang. Baik. 4. Satu lagi. Jom. Tu 2-3. Ambil. So automatik mana? Jalan dulu lah. Rasanya kena jalan dulu. Betul. Betul. Kalau boleh deny, kita deny. Deny boleh deny. Boleh deny ni. Dia menang. Tulis 5 pen. Ni lah. Mana pen? Sini pen? Thank you. Wah, mantap. Awak sedar tak awak menang ni? Tapi kena lawan lagi. Kena lawan lagi. Tak habis lagi. Ada 3 round. So ni 1, Kalau 4 poin okey lagi lah. 2. Mana ada legend sangat. Okay. Layer ni berapa? 2 kan? Sebab dia kena dua kan. So tukar. Lepas tu yang menang rasanya. Mantap ni. 1-2 lagi. Let's go. Som. Automatic menang dulu. Automatic menang dulu. Sorry. Lawan tu. Allah Akbar. Bukan. Lawan yang tadi. Hei. Aku tak menang sebab dia 3 layer kalah. 2-1. ambil. Pesan ni. Aduh. Empat tu. 1-1 lah. Satu. Dah 8-4. Sengit. Ni lagi sengit. Ya, bismillah. Abang tukar dulu Abang tukar jadi kad ini. Lepas tu tengok deck awak. Abang boleh tengok deck awak, pilih satu kad, tiru effect dia. Ni tak ada sedut dah. Chamber tak ada sedut dah. Tak ada. Tak ada. Aduh, dah terbiasa tu style sedut-sedut.
abang pakai efek dia, dia boleh letak satu kad dekat atas dia. So dia macam stacking. Dia macam berlayer-layer lah. So abang letak ini, efek dia jalan lagi. A few moments later. Ni lah. HP tambah 100. Jadi dia dah boleh hilang. Dah boleh ambil. Kita terus Silakan. Ni buang 3 kad. So, abang dia akan awak buang-buang kali, ni aku benci. awak attack abang sampai kad yang paling bawah ni mati. Tak apa, dia tolak je. Nanti faham. Satu. Tadi kan abang dah tambah HP kan? So lagi sekali. Benar. Satu part. Nyawa awak lagi satu. Benar. So yang ni awak ambil balik. Lepas tu abang. Jangan buang. Okey. Baiklah. Saya akur. Tangan tengah sedap ni nak buang-buang. Satu. 1, 2. Attack. So attack awak jadi 140. Awak 2 kali, abang sekali. Efek abang pula setiap kali awak menang awesome atau kita seri, satu kad dalam ni buang ke zon dalam. Faham? Ulangkan kembali. Complicated sangat ke? Faham Okay. Thank you. Okay, draw satu. Kita orang kedua ke? Betul. Orang kedua. Okey. Tak berkesan. So berapa? 2. Ish. Ya. Mana. Terus. Satu, dua. Sokongan. Silakan. Uish. Efek dia pilih satu kad daripada dalam ni, pilih di mana-mana. Tak payah tunjuk pun. Pilih. Pilih lepas tu letak kat dalam tangan. Efek abang pula automatik menang jika nilai HP lawan lagi rendah, lagi tinggi daripada abang. Tapi sebab nilai awak lagi rendah, so efek tak jalan. So, draw satu. Cepat siap dia letak. Satu. Dah, dalam. Okay, dah Silakan. Ni kali abang senang sekali. Nah, Satu. Okey, kita buang ni lah. Tak nak bagi dia tambah HP. Alright. Satu, dua. Menang. okey. Kenapa? Itu sama. Okay. Tambah balik kan? Betul apa? Satu 20. Nak tukar kan? Tukar. 2 tu 40. Tak. Efek abang jalan dulu. Sebab abang punya automatik menang jika kad Papa Zola atau Mama Zila berada di zon kalah. Cerita kan ada apa dia punya? Automatik menang. Apa ni? Bagi. Ambil satu kad. Kita kosong. Hey. Bateri pusat. Okay. Draw satu. So terus. 2, 1. Awak serang sekali awak mati, abang serang 2 kali awak mati. Wush. Okay, boleh. Okey. 2 kad. So 1, 2. Jalan. Tak ada. Blizzard tak ada dalam deck. Kalau ada kat sokongan dalam ni awak boleh pakai, tapi sebab tak ada, tak boleh. So 2, 1. Awak serang sekali awak mati, abang serang 2 kali awak mati. Stop. Kali ni round lagi. Yang kedua. Round kedua. Jika menang waktu pertama, ini semua masuk dalam ni. Kalau kalah, ini Lagi satu satu masuk dalam lagi. ni. Hey. Attack abang jadi 21. So, serang 10 kali. Serang 2 kali. Abang serang awak 10 kali. Kalau abang menang waktu pertama, ini semua ni masuk dalam ni. So, abang terus menang. Tapi kalau abang kalah, awak satu masuk dalam ni. So, waktu pertama ni penentu tau. Pilih betul-betul.
Tunggu diorang cakap, dia tukar lagi tukar opponent. Tukar enemy. Lawan Agak sama lah. pukul berapa? Itu tak tahu lagi. Tengok lah kalau lambat. Paling lambat pun sampai pukul 3 je. 3, 4 satu lah. Sebab nanti, tengoklah kalau diorang nak buat cepat-cepat. Kita cepat-cepat, tapi hari ramai. Sampai pukul berapa Bal? Dia tanya. Sampai pukul berapa ni habis? Semalam pukul berapa? 2-3. 2-3. 2-3 macam habis lah. Nak pukul 3 juga. Okay dah. Okay, so Dah macam tu. Dah. 2-2. Dua sama. Let's go. Nyawa Baru tinggal kita 40 kan? Ni baru berita je. Tolak tambah ni. Oh, 2 lagi. 2 okey. lagi. Satu sama. Belum lagi tadi kan tambah nyawa tadi. Oh, ya, Sorry, satu-satu. Yang Tidak sama. berkesan. Satu-satu. Ngam-ngam. Satu-satu. Kalau efek tidak berkesan, so efek awak tak berkesan ni. Okay. Mantap. Tahniah. Dah. 5-0 Main lah. main Cakap apa tu? teka-teka.